Perfume baru dah sampai guys. Jom teman aku unboxing perfume daripada Zimaya Itikan Noah. Wow. Jom kita tengok macam mana bau perfume ni. Since ramai yang tanya aku kan, perfume ni bau macam mana? Okey, aku nak bagi tahu korang. Perfume ni bau sama gila macam YSL Myself. Hari tu korang tanya aku kan, Iqbal, dupe apa yang paling sesuai? Perfume apa yang bau dia seakan sama dengan YSL Myself? Okey, aku dah dapat guys. Bergamot Orange Patchouli. Opening tu memang korang akan dapat slightly bau fresh yang datangnya daripada buah orange, and then ada rasa macam bau-bau floral pun ada juga dekat sini. Ianya memang sangat-sangat perfect combination. Okay, aku rasa aku dah jatuh cinta dengan perfume ni. Sebab apa? Perfume ni sangat easy to wear, and then korang tak perlu fikir tau, perfume ni sesuai pakai malam ke, pakai pagi ke. Korang boleh pakai je waktu malam pun boleh, waktu siang pun boleh, sebab ianya memang sangat-sangat perfect in any occasion. By the way, kalau kata korang masih lagi mencari perfume YSL Myself tapi nak cheaper alternatif, korang patut cuba Zimaya Itikan Noah.